Sorry ya. Ish. Ya. Oh, Colby Fi Madinah Oh shit. Salah. She next word. She. Oh, she. Oh, she, he. She, him. her. She's, yes bro. Siapa cakap tu? Sorry lah, Dua Lipas limited sikit. Macam tak ada je. Kat rumah ada. Kat rumah ada. Itulah first time tengok dia dia. Kan? Sebab dia nak ruang maksimalkan ruang. Kalau dapat Kak Mira mau pergi makan, mau kirim. Mira diorang kata kat luar ke? Diorang kata teringin nak dengar Mira cakap yang anak-anak makcik semua dah menikah. Menikah. Makcik dekat Facebook. Ni anak-anak makcik semua dah menikah. Ada koma bila lagi? Ada meja orang ke tak gedik-gedik. Weh, jap. Please nak dengar yang Pak Ya. Kejap. Makcik. Duduk dekat Teringat yang aku dengan Pak Ai kena masuk konten korang. Pak Ai punya up tu memang all out. Mesti orang menyesal lah bilang. Mesti diorang macam dah start nak buat lagu yang second tapi guna suara Pak Ai pula. Korang pergilah tengok apa yang Adobe AJ dalam ni. Cuba komen. Dah jebat ke? Bukan. Tak minat lah Aiman Junaidi. Oh, Mira tahu AJ macam Naidi. Tahu Mira peminat Aina sebenarnya, tapi bila dia orang macam AJ tu macam tak kena pula dengan Terus Mira dah start tak minat Aina. Macam si gendut tu. Kan dia macam minat Aina je. AJ tu tak minat sangat. It's okay. Aina pun sebenarnya minat Mira. Aina dah start nak dekat Facebook. Alah Aina minat Mira ke? Minat lah. Tak cakap. Minat. Nanti kita tunggu awak dekat tangga, okey? Oh, say. Ya, awak nak pakai baju warna apa? Asyik makan warna biru. Baju warna biru tak tu lah. Tu baju warna coklat je. Coklat boleh lah. Kita macam Tak masalahnya kan penat Mira buat macam tu. Komen masih lagi AJ. Aku tak minat AJ tu. Sebab tu Mira tak minat AJ tu. Mira, Korang tahu tak sebenarnya AJ tu apa? AJ tu sebenarnya bukan AJ yang korang sangka. Dia sebenarnya belakang J tu janggut. Kalau korang nak tahu. A depan tu saya masih belum jumpa apa. Oh, AJ tu Aina. Bukan Aina Junaidi. Gila sepak aku macam kira. Aina janda. Janda. Aina you janda hot tau. Amri janggut. Tu betul. Alah tak minat jugalah Tak pakcik minat. tu. Cuba yang lain. AJ. Amira. Nama Mira Amira ke? Amira. Takkan Amira Jongang. Amira dah pakai braces lah. Amira dah jongang Amira lah. tak jongang pun. Kenapa cakap macam tu? Afiqah janggut. Janganlah korang. Bye. Bye-bye. Amira jambu. Amira jendul. Shh, jangan cakap Amira jendul, rahsia. Shh. Anak jiran. Mira Comel. Aina Juling. Oh my god. Okay, yang tu saya okay. Yang itu saya dah start okay. Korang saya check konten ni. Korang dah tengok belum? Saya boleh check nama siapa dah tengok. Saya tengah check. Saya akan sebut siapa yang tak tengok konten saya ada dalam live. Aku nak kena tengok lagi. Bahaya. Okay, yang belum tengok konten saya. Najla Fae confirm. Najla Fae. Ada ni. Adriana 19195 belum tengok. Adriana 19195 kalau ada yang live tuan tengok. Akil Afiq belum tengok. Lagi. Wih. Annie Jamila. Tolong tengok komen Annie Jamila dan tulis macam tu. Fina dah tengok. Dah macam ambil kehadiran. Apa reaction Aina? TikTok bagi Aiman lagu tu. Reaction saya, korang nak tengok reaction saya ke? Ada kat dalam latest content saya. Korang pergi tengok latest content saya. Ada kat dalam tu reaction saya, okay? Pergi tengok sekarang. Okay guys. Takutnya Una dia orang teringin nak dengar Una nyanyi. Dia nak dengar Una nyanyi. Tengah live ke? Ipan Ipan Mira Una. Tak ada, bergantunglah kat Aina. Nak dengar Una nyanyi lagu apa? Dia nak Una nyanyi lagu Aida Jebat. Nak nyanyi gila Tengok, dia nak komen AJ Aida Jebat dia kata. Lagu yang jam di dinding je tu. Okay, dengarkan okay? Kira 1, 2, 3. Jam di dinding terus berdetak. Kaki-kaki
juga terus berjalan. Tapi mengapa tak ku lepaskan tatapanmu dari diriku? Lemah lutut. Terus ku kejar lari dan akan ku pergi jual. di mana ada dirimu membuat aku jatuh cinta. The real Aida Jebat dong kata kan. Selama ni Come on, Una baby, sorok je. say you love me. Say you love me. Love me, say you love me. Tapi aku sayang selain dirimu. Penjaramu adalah hatiku. Come on. Una ni Amri versi perempuan. Come on, say you love me. Love me, love me. Love me, love me. Hey, love me. Love me, love me. Dah, sikit-sikit ya. Una jangan nak tahu. Una tak ada. Una nyanyi tadi. Una nyanyi. Nampak? Kan sedap kan suara Una. Muka Una macam Aida Jebat tu. Ya ke? Dia stop. baru tahu Dia baru tahu Itu dia Dia baru baru tahu. tahu. Thank you. Lawa tu. Dah sedap kan? Oh my god, Una. Kan pro betul. Kan betul. Saya dah cakap. Suara saya sedap je. Ya. Cuma saya shaky. Saya malu lah. Sebab Una macam simpan lah untuk next content. Faham tak? Takut nanti Aina tak copyright kalau dah nyanyi. Betul-betul ada konten. Kalau Takut nanti nyanyi, konten Abel mute je semua. mute je semua. Part aku. Lagi satu Una, korang kena stay tune konten Abel kalau ada konten nyanyi lah. Ya betul. Ha. Selepas ni Una akan betul-betul nyanyi, okey? Lepas ni semua orang akan betul-betul nyanyi. Apa nama? Mira suara sedap. Ya, Aku suara sedap. betul. Kalau Aina memang kita Ya. tahu dah. Aina memang suara sedap. Macam hari tu Pika, dia terlepas lah karakter dia sebenar. Ya tak betul lah. Tiba-tiba dia tak sampai lagi patutnya Ya. time dia. Selama ni diorang semua cover je sebab kalau tak konten Abel daripada start sampai hujung Nanti mute. semua mute. So kita kena ada part yang tak payah ada mute. Sebab tu lah kalau tak macam Kita kena pelbagikan konten. kalau tak diorang ibarat macam tengok Akademi Fantasia je. Betul tak? Anda tersikit. Ya, gitu. Berapa lapis Una pakai? 13. Una pakai 18 lapis. 18 eh? 18 13 tu? 1, Petang tadi. 2, 3, 4, 5. 18. Benda apa ni? Berapa lapis? Ni berapa Abel? lapis ni? Oh, pakai berapa lapis? 18 eh? 18 lapis. Sejuk sangat lah sini. Saya bersejuk. Saya bersejuk lah. Sejuk hangat. Cucuk hangat-hangat. Pucuk hangat. Baby Ya. sejuk hangat. Mana Syami? Jap. Mai sini. Ada Syami. ni, orang mai. patil. Semua nak ada dalam bilik ni susah lah. Ada dekat belakang ni. Kami Nak diam eh? susah lah semua nak ada kat dalam ni. Tanya lagi. Tanya lagi cik. Siapa je yang ada kat situ? Siapa lagi? Syami dalam panggung Luna. Una, patutlah ada bergerak-gerak. Lah, patut dia tadi cari Syami tak ada. Ni yang besar ni hidung dia saja ni. Oh my god. Itu saja. Cuba cari dia ada ni. Panggil dia. Mana Amri? Amrit dalam seluar aku ni. Ni aku dah cari dia. Tanya sangat. Mana Amri? Boy. Nak emot. Tu tak yang apa tu? Alah trend TikTok tu yang dedek emot. Itu apa? Oh ni. Kenapa ada tu? Ada perkataan ayat di depan tu apa korang? Abel jangan. Di kena dia emot. Macam tu. Macam mana korang? Ni dia tu dia macam ada kedai tu macam 7A tu duk. Gegek-gegok Bukan gigi gegok. Salah. Ada tu. Siumat? apa? Bukan dia comel ke apa tak dia punya tu digosok. Digosok tu. Benda siap. Apa ni kenapa digosok-gosok ni? Digosok, diemut, imut. Digosok. Mana kur-kur? Ada yang aku bawa kur-kur je lagi. Han jangan terkejut kalau ada kurkur dalam bilik ni. Sumpah cakap. Dalam Ingat sanggup. kami tak berani Dalam sanggup Una tu ada sebut talent lelaki AI team. Semua Berat kepala dia lagi. Buat nanang Dia buat lawak gitu lah. Ni Sikit-sikit rasa dah. nak gelak Sikit-sikit dah. kalau utara gelak Gelak. 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 Kalau galak, Una Galak. galak. Galak tu hang lah. Hang lah galak. Dok galak Fae. Galak sumpah. Dok, Pak tu pelak. Tak ada pelak. Pelak tu comel. Pak pelak. Tak mau. Cakap lah. Tak mau. Una hantar. Betul lah. Una aku pun orang utara sikit tau nak. Alamak kantai lah Kalau pula. nak nipu boleh tipu Fae. Alah kantai lah pula. Jangan main Alah. gila. Dek lah. Gelenya. Fae pelat.
Bukan. Okay. Tak, itu biasa je. Biasa je. Mana Najla? Najla sebenarnya kan. Una jujur. Mana Kerengga? Kerengga siapa? Kerengga Aiman Junaidi. Serius lah, Kerengga slim kot. Serius lah. Kerengga tu macam mana? Kerengga tu nama hutan dia. Kerengga. Kalau Aiman Junaidi dia Kerengga. What? Gitu. Dia Kalau pak, Kerengga pak, dia pak, gitu. dia patah-patah. Dia prak gitu. Korang sebilik ke? Kenapa kita tak boleh sebilik? Kenapa? Walaupun dia dua dengan Pika, dia hari-hari nak cium ketiak Una kalau tidak. Tak boleh kalau tak tidak, tak cium ketiak Una. Una tak boleh kalau tak cium sanggul Aina, rambut Aina Aina. lagi tak boleh kalau tak tengok sanggul. Rambut Aina mulut, tahu tak? Una. Dia selip tepi. Janganlah. Kan tu selama ni kenapa Aina punya tudung flat je kat bahagian sanggul ni? Iya, sorry, Kan tu terspill. dah. Sebab selalu diorang tanya Aina kenapa Aina tak pakai sanggul ke pergi office? Dia pun tak tahu. Itulah sebab dia. Dia pun tak tahu sebenarnya rambut-rambut Aina semua dia jadi sanggul. Anjay mulut slope tepi. Mulut slope tepi macam mana? Tak tahu aku sebut je. Kalau Najla pula dia afro. Sebab tu sanggul dia besar. Ya, betul. Korang tahu kan afro kan macam ni. So bila korang ikat dia automatic ada scrunchie belakang ni. Ya. Korang nak Una tahu tak dulu kan? Najla panggil scrunchie apa? Apa dia? Engkau kan? Yang mana gila? Engkau ke siapa? Cakap lu apa benda sekecil. Aku tak ingat antara Najla atau Melo. Tapi pagi-pagi nak pergi kerja kan? Aina ada squishy tak? Squishy tak nak tu. Melo? Engkau kan? Ya Allah, bengoknya. Aku pun nak squishy. Nak buat apa ni konten Kalau muka macam tu macam tu lah. Sorry lah. Dia bengong sikit. Mana yang perempuan? Squishy. Mana squishy? Squishy tak ada kepala. Squishy man, squishy ada kepala tu. Mana Abel? Mana? Kau jangan. Kalau betul-betul ada Abel kat sini, jangan. Jangan main gila. Jangan duk main gila. Jangan duk telepan ni kami kelok pasal apa. Han jangan Ayah buat nak main makcik gila, Sarah nah. ni bising. Sekejap lagi dia bising hampa yang sakit telinga. Jangan lah. Sebilik berapa orang? Semua. Mana? Siap kakak mai. Maintain je. Okay. Nak tahu kami cakap apa? Tak tahu. Korang pergi tengok konten saya. Ya, tengok konten. Dua. Buruk tu nama kan? Tu lah. Malik tukar. Dah Apa orang dah tukar? lekat nama tu. Baru tahu ke? Baru pasal tadi. Tak apalah. Tak apa. Teruskan Apa je. nak tak pernah beritahu Aina pun? Ha? Pasal nama tu buruk. Saja nak imut. Nak layak. Korang punya dua apa ya? Korang dia klik Dia klik orang lain. Dia klik siapa? Kami adik kakak. Dia klik siapa? Dia klik Mira dengan Share. Nama korang dulu Dulu ku menyesal. Una masih melata tak? Ha? Boleh? Una masih melata tak? Tak je. Tak je. Tak. Orang melata ni kan, Eh. dia kena time dia tak sedar kan. Time dia alert tak boleh kan. Jangan ditanya. Asla sebilik dengan siapa? Asla sebilik dengan Una. Zubaidah, ya saya Zubaidah. Hampa nak tahu tak? Kalau rambut Sophie dia dengan saya tu dari tak jauh sanggul. Dia sebenarnya dia Buzzcut. Basket. Buzzfeed. Basket. Dia Buzzcut. Basket. Dia ada BUZZ. line. BUZZ. Buzzcut. Ya. Betul ke tak? Asrul Afandi, Assalamualaikum. Basket tu Buzzcut tu Gerek. teringat Tak Gerek tak apa? basket. Buzzcut. Ya. Habis kau jual? Jual apa tak jual lagi? Nampak macam jual diri kan kata ni? Kalau Sophie basket, Una Kalau- sanggul besar tahu mana. Inilah cerita dia. Ni yang nak cerita ni. Ni nak cerita ni. Ni yang kita nak start buka cerita ni. Okay. Pada dulu-dulu lah kan. Pada dulu-dulu. Cerita. Ni tahu Pak ni. Masa time Pada tu dulu-dulu. Bukan pada zaman dulu. Masa time tu. Time tu Una masih dekat Dewan Makan. Betul-betul. Ingat tak? Lah macam tu dia jual kita. Okay, nak aku jual mi ni. Belajar tu. Oh, macam tu je? Dia letak Aina kat sini. Dia kata, aku cakap, macam tu dia jual kita. Tak ada Betul. kata apa. Ya. Aku jual Aina je.
Mentang-mentang aku tak laku. Yang kat live Fael masuk live Aina semua. Saya Saya kira main view sini tak naik. Ke sini. Astral Afandi. Yeeha. Yeeha. Okay, masa tu time tu malam. Pasal apa? Tak yang dia tanya pasal buzzcut tu. Biar betul yang nak ceritain tu. Hai, dia tu. Takkan tak boleh cerita. Takkanlah tak boleh. Cerita je lah. Okay lah. Hai, cerita sini habis sini. Kita 38K separuh cerita. mata memandang. Habis cerita sini habis sini. Betul. Alamak dia main dah. Okay. Kita orang nak bungkus makan masa tu. Lepas tu Una ingat tak apa yang ada kat kedai tu? Beritahu sikit yang Una ingat. Yang Una ingat lah kan. Dia kata dia broken heart. Weh, masa dia beritahu kita orang memang sebab Sebab gila babi lah nak cakap. Tapi sebelum tu dia jumpa Syami. Sebelum jumpa Syami lagi. Aku kecil ni. Sebelum dia jumpa Syami lagi. Bila dia jumpa Syami tu yang dia bercita-cita nak buat basket. Ya. Lepas tu bila saya dengan Una macam okey lah kami nak pergi balik rumah dulu kan. Jalan-jalan Una terpijak batu. Pak, Una jatuh. Masa tu Una pakai kasut Yang 4 inci tu. Sabar. okey. Sabar. Bila Captain Una jatuh, Share dulu. kasut Una tu Okay. terbang. Terbang. Langgak sanggul Sophie. Itu yang dia jadi basket tu. Sebab takutlah. Sebab tajam kasut. Kau kata orang kasut tu memang tajam. Bukan satu je melayang. Dua-dua melayang. Dua-dua. Serap sekali. Serap. Gila. Dah beli malam. Dia baru cerita nak pergi besok Ya. tu. Baba. guys. Time Tapi tu malam kita orang tuan dua, sorry Sophie. Tahu Sophie cakap apa? Thank you doh. You guys save my life. You guys are the Nak best. gaduh pergi the barber shop dah dia kata. Awalnya amin. Kesian gila. Padahal dia dah buat appointment dah untuk Jom Oi, okay, get jap. ready. Fai ambil view kita sikit. Masuk balik. Masuk sini balik. Jangan nak duduk sana. Serius. Korang jangan beritahu Sophie yang kita orang dah spill benda ni. Sorry Doi. Cepat nervous. Dia baru nak buat konten dengan Syami tu. Dia buat konten. Guna buat selalu lelaki. Selalu perempuan buat kat lelaki kan. Ni Syami nak buat kat Sophie. Ya kan kucing Fai jadi sama Kau nak kena nervous sebab 11 dengan 100 sejak ni. Dah masuk beg kuning ke? Belum. Guys. Dia tak email kita. Pak Ed hari Dia nak tak email kita. Ada KPI Pak Ed masuk. Korang kena. Dia privacy ya screen dia. Korang mesti tolong Pak. Tengok view berapa. Tengok view korang. berapa. Ada trend. Korang lagi tinggi. Tak ni vroom. Siapa lepas? Boleh lah guys. Tengok story I. Nanti I tengok okay. You jual apa? You Nantilah. Dia boleh buat sikit lah. Obsidian dah nak sold out tau. Dalam apa lah? Thank you. Kalau you jual barang biasa-biasa kita tak nak. Una Aina balas Yang acap-acap tak nak. Una Aina balas. Yang tak ada yang tak nak. Tak nak. Stop it. So dia tak boleh nak lawan suara. Dia nak lari. Kalah tu. Kalah dah tu. Najla. Guys, kamu puji Najla guys. Oh gila. Jangan duk main gila no. Najla malam ni dia siap elok tu. Oh, dia pakai elok. Oh weh. Weh jangan. Dah tengok ah. Ada perfume tak? Confirm anak ni, confirm Jangan sampai saya dah start letak beg kuning memang Lagi. cakap tak berhenti dah. Lagi 15 minit. Hampa sabar. Hampa lag. Serius ah? Serius ah? Hampa percaya tak kami cerita tak tadi? Pasal rambut Sophie. Pasal rambut tu. Pasal rambut Sophie. Pasti dah percaya. Percaya. Sebab dia pun dah tertanya-tanya nama dah. Kat mana ni? Ada. Pak Ed lagi. Pak Ed boleh. Apa? Ni bilik goyang. Ni bilik goyang. Bilik goyang ni. Siapa tu? Ni. Pak Ed di kedai. Kerum. Ni bilik. Tak, aku rasa dah ada beberapa orang live ni. Oh kan. Semua Sekejap dah kita dah. check. Siapa Pak Ed tidur? Rina, Daus, Aiman. Persipur ramai ingat ni. Baiklah Pak Ed rehat. Tapi okey lah. Tolong sekejap. Korang diorang live tu nak menjual Ya, kau tahu kalau kau duduk luar semua live. Wih, dah banyak ni Aiman, Rina live habis lah. Semua live. Habis lah semua orang tengok dia saja. Masuk tanda buat apa weh? Set, aku nak ambil power bank. Nak ikut? Mana ikut diorang ke? Alah, nak ambil power bank tak? Okey, dia macam ni. Apa nak tahu apa? Hauna nak tengok Najla. Najla dia pergi main dengan jamban. Mana Pak Ed punya? Ya Allah, ramai je tengok live sekarang. Risau aku ambil. Ambil dah live ke? Oh, nak nyanyi lagu apa? Saya bukannya pandai nyanyi sangat. Sekali dua boleh lah. Aina buka
Sekejap, dia tengah pergi ambil apa tu? Apa dah? Power bank. Dia tengah pergi ambil power bank. Yang baru rumah siapa tu? Adalah. Dia kata duduk bilik goyang. Sekejap. Una nego siapa nak pandai menego? Ni kalau aku yang menego ni lagi tak pasal-pasal view jatuh. Amri mana? Amri kat mana? Mana dia tahu dia duduk kat mana? Dia ada kat atas kot sebab bilik. Ada bilik dia pun duduk kat atas dia pun tengah live. Sekejap ni tak buka lagi. Apa nama tu? Beg kuning. Una letak beg kuning, letak beg kuning. Beg kuning. Cepat. Mana dia? Una letak beg kuning. Una. Mana dia? Kenapa tak keluar? Search Ayla. Mana tak keluar Search. kan? Oh, 39, sumpah lah. Buat. Mana nak buat ni belacan tu lah. Saya Korang yang mana dia live yang Aina ni? Stok memang tak banyak gila. Stok tak banyak dah. Okey, Apa boleh beli korang, sekarang? cepat korang. Cepat korang. Tolong Aina. Habiskan dia punya KPM malam ni. Aku dah perasan gila. Lupa saya add tu kan. Boleh dah. Ha? Dah. Cepat. Sul. Tipu. Biar betul kami baru bercakap je ni. Wah! Sul. Sat. Jaga jap. Tak nampak. Sul. Jom kita barang-barang. Tak ada stok pun. Sobat Tak sempat jual. Siapa beli? Amri live tak? Korang Amri live ke? Tinggal kotak je. Ha? Okey, korang produk dah ada dekat beg kuning, korang tolong. Diorang tak perasan lagi tu. Diorang tengah tak perasan. Korang itu kat sumpah demi Allah memang ini habis terus. Tadi akak dah tunjuk stok kat kita orang. Korang sumpah. Apa jadi ni? Okey, dia macam ni. Korang ready je. Ada je stok terus buat payment tau. Jangan add to cart sebab stok memang tak ada. Dia kalau keluar stok satu tu maksudnya ada orang cancel. Okey korang cepat korang stok dah masuk tolong. Cepat korang. Tolong tekan dekat beg kuning tu terus buat payment. Masuk lain ni. Korang buat payment terus. Korang buat payment terus tau. Cepat. Ada orang cancel. Okey, korang dengar? Baca Bismillahirrahmanirrahim. Ada je stok, boleh terus buat payment. Korang orang beli apa? Yang mana satu? Aku main ho. Yang mana ya? Ni ada orang beli. Jangan sebut berapa tau, tapi ada orang beli. Okey, korang dengar je taktik saya. Dia akan tiba-tiba ada stok bila orang cancel order. Jadi, bila ada stok, korang terus payment. Jangan add to cart. Tolong. Percaya tak ada? Percaya. Tolong. Mesti yang dekat beg kuning tu. Mesti akan naik punya. Mesti. Okey, korang ready yang add to cart. Kejap lagi tengok dalam cart kalau ada. Terus add to terus payment. Jangan. Sebab saya kalau kami end live lagi, tunggu harga asal. Dah habis ke apa? Saya dah tak one. Memang dah habis ke?
akak kata akak belum masukkan stok last round. Tadi akak tunjuk kat saya, akak pergi di Talk Shop, memang tinggal bawah daripada 100. Sumpah tak tipu ini sold out memang habis. So dalam lagi akak kata 12.10 lagi korang lagi 2 minit 2-3 minit macam tu. 12.10 korang terus buat payment. Jangan add to cart. Ramai tengah live ni. Ramai tengah live tapi apa stage je nanti. Apa ready dekat beg kuning je. Ready dekat beg kuning Aina. Aku ada ke? Apa kena itulah apa kena stay dekat beg kuning tu. Apa kena stay apa tengok stok mana yang ada. Sebab kalau aku Anwar ada lagi memang jackpot gila lah. Sebab aku Anwar memang tak ada. Memang tak memang stok dia memang tak ramai lah. Semua tengah kalut. Semua tengah kalut. Juga. Tak boleh semua total. Mana ring tak tahu dekat mana. Dah habis tak? Belum lagi. Tak masuk stok lagi. Okey, carry dia korang. Lagi 2 minit lagi. Apa stage je dalam live ni? Apa stage dia nak bukti je sabar-sabar lepas dia pun tengok stok. Dia pun tengok stok, tengok susun stok. Kalau ada stok tu, kalau ada stok tu maksudnya ada yang cancel. So ada rezeki lah siapa-siapa yang cepat siapa yang dapat. Yang mana paling wangi? Dua-dua paling wangi. Dua-dua paling wangi. Dua-dua wangi. Tapi kalau bagi saya lebih suka kepada Obsidian ni. Okey. Kejap ya. Nanti okey. Okey korang dekat korang terus payment Obsidian tau. 2 1 cepat. Korang jangan add to cart terus payment. Yang dekat beg kuning memang tinggal Obsidian sahaja. Aqua Noir memang dah sold out. Tolong payment terus sekarang. Please payment. Jangan keluar daripada line ni. Tolong payment terus sekarang. Korang payment terus sekarang. Korang tolong. Korang dah tak? Sumpah lah. Siapa yang panik? Tapi banyak itu kat sabar jap. Korang tolong. Korang tolong yang add to cart tu buat payment. Korang tolonglah yang buat add to cart tu payment. Bila korang bila korang tak payment, stok tu hilang. Korang kena payment, jangan add to cart saja. Lepas habis live ni sumpah aku cakap aku letak harga 129. Yang ni saya memang dah tak boleh pujuk dah. Korang yang salah ni sekarang ni. Di bos ada kat sebelah tu. Kalau korang tak payment lagi, nanti dia letak harga lagi mahal daripada biasa. Tolong jangan add to cart saja. Tak 129. Tak dapat 99. Ya Allah Tuanku, semoga yang beli dimudahkan rezeki selalu, sihat-sihat selalu, bahagia selalu, dimudahkan segala urusan. Amin. Korang buat payment, jangan add to cart saja. Tolong, semua saya gigit tempur awak. Baik awak buat payment sekarang. Sabar. Sebelah saya gigit. Hidung. Hidung awak. Baik korang payment sekarang. Kalau tak, nanti dapat korang ni. Nanti apa yang korang Korang saya tak pernah menekan korang macam ni. Ini betul-betul saat-saat terakhir muka saya jual perfume ni korang. Malam ni memang muka saya terakhir jual perfume ni. Sebab perfume ni habis, kita dah tak jual perfume dah. betul, kita nak jual benda lain pula. Kita nak jual diri. Kalau korang tak payment yang itu kita nak jual diri. Ramai itu kat. Mana tengok? Ni itu kat ni ramai. Mana? Kita orang boleh baca nama siapa yang itu kat saja tu. Kita orang boleh baca nama. Korang masih ada yang add to cart. Maksudnya belum fully sold out. Yang add to cart tu ketiak hitam. Ketiak hitam macam Syami ni tengok.
Baik tukar. Baik tukar. Baik payment sekarang. Yang kalau awak tukar awak tak jadi beli, awak tolong buang daripada kad awak sebelum saya buang telefon awak sekarang. Bila nak ada stok oksigen? Orang yang kena mengharapkan orang return baru kita boleh Betul. Lagi-lagi yang buat payment tapi yang Sumpah korang, pending sumpah tu. saya tak tipu. Memang stok dah habis. Itu saya letak stok yang terakhir. So dah tak ada double fume. Siapa suruh lambat? Next time kalau kami jual apa-apa, korang kena grab sekarang. Sebab barang kita orang limited korang. Limited. Sekali keluar dah tak ada dah. Daripada hari launching kita dah cakap benda ni limited. Lagi duk ramai. Nak tukar. Cepatlah. Mana sesuai untuk perempuan? Dua-dua sesuai untuk perempuan unisex. Tapi masalahnya tak sesuai. Korang tukar. Korang payment lah sekarang. Tak boleh payment tak. Ni bank error bagi kita orang dah live 12.10 dah. Bank error pukul 12.00. Betul. Pay later kat tu. Pay Hmm. later je lah. Memang dah so. Sekarang ni kita orang tengah marah orang yang tukar ni. Tak boleh payment. Awak pay later lah. Pay later lah sayang. Nanti Kak Bella dengar. Tapi korang pay later je. Tak ada siapa tahu apa kita-kita je. Kita-kita je. Pay later dia tak banyak terus. Yang penting TNG kan ada. TNG kan ada. Banyak orang pakai TNG je. Tapi Bank bank error pula. Dah lah. buatlah bank lain. Dah lah. Jangan sampai kita orang spill lah. Nama dengan alamat. Kita boleh tengok siapa yang ni. Kita orang nampak nama yang tukar ni sebenarnya. Jangan sampai kami beritahu ni. Ada ni nama Intan. Lepas tu ada nama Syafinas ni. Jaga. Nama Aiman pun ada ni Aiman. Tolong lah Nama Aiman pun ada ni. Okey lah. Okay. Minta Kak Bella remove yang unpaid. Boleh ke? Boleh tak? Boleh. Boleh kan? Boleh. Tak boleh lah. Bos tengok ucap ya. Tadi Kak Bella dengan Abel lalu-lalu perhati dia punya budak-budak YB buat kerja ke tak? Korang tolonglah korang. Nanti dia orang kena marah kalau Kesian yang betul-betul nak beli. Itulah tu. Dah, demo cepatlah. Tak boleh, kita orang tak boleh nak buat kerja. Kak Bella tak ada sekali. Kak Bella tengah ronda-ronda tengok orang lain. Tak boleh nak buat apa. Dia orang memang degil. Tak apa, jangan Tak boleh nak buat menekan. apa. Kena nekan-nekan. Marah dah Daus. Betul. Jangan sampai saya letak handphone saya kat sebelah Daus. Tempat Amri buka beg kuning satu saat terus sold Ya, out. apa? Yang tu tak pasti lagi. Tak ramai yang itu kat juga. Tak boleh lah korang. Aku mengharapkan orang apa? Orang yang ambil tu dia tak buat payment. So boleh orang lain beli. Kan? Nekan-nekan lagi. Saya tak boleh nak korang. Rasa ada orang cancel ni. Ada. Korang tengok kat beg kuning. Ada satu. Korang cepat. Korang satu. Live siapa? Lambat sangat. Itu live siapa agaknya? Dah, habis. Dia macam ni tau. Korang kena alert dengan beg kuning sebab orang tengah dia macam cancel. Tukar balik kot. Tengok balik. Apa kena stay dekat beg kuning tu. Korang ramai orang yang tak bayar lah yang tukar. Astagfirullahalazim. Korang tolong lah. Korang beli siang. Dah sold out. Oh, Ni ni level. Join the club Korang yang tadi Kak Bella tunjuk yang tukar tak payment banyak. Yang tukar tak payment banyak. Awak apa jangan main gila. Apa kalau tak mau apa buat cara tak mau. Apa jangan tukar tapi apa tak bayar. Apa pasal apa gila ke apa kalau apa dah bayar apa bayar. Jangan biar dalam troli tu lama-lama awak kita basi. Korang tukar je ni. Ya, limited. Dengar tak akak cakap kat bawah tu? 1M. Wah, terima kasih. Semoga murah rezeki. Kami nak Badrul. Badrul, depa nak Badrul. Depa kata kami nak Badrul. Okay, korang stay tune. 4 je lagi. Masuk lagi 4, kita terus tukar. Okay? Apa yang masuk 4 tukar? Stay tune. Hampa, jangan main gila hampa. Okay, cepat korang kalau mana nak tengok. Macam ni? Ni Ihin, ramai tukar tak payment. Kenapa tak payment korang? Sekarang ini masa untuk payment tau. Orang yang terakhir, korang adalah orang yang terlaki tau. Sebab dapat harga yang sangat-sangat murah dan bocor sangat tinggi tau. Kali ni. So, rugi kalau korang tak beli tau. Suka, mulut rasa fresh kan? Macam Try. Wih. Mami weh. Gila. Muka cover weh. Cepat korang. Memang tak mohon lah kepala Una dia. Wih, Dia sanggup ni. Una. Oksigen bau. Bau lemon. Ingat bau tadi? Teringat kat grup dia.
Ada 15 orang itu kerja. Top 9. Apa tu top 9? Grup apa? Jangan tanya grup apa ni. Kita orang ada beradik kita orang. Kami ada group family. We are family. Yang mana? Ramai lagi ke Edukat? Lagi berapa minit dia akan buka? Yeay, lagi nak ramai Edukat. Korang nak tahu tak? Siapa Edukat? Ketika Jirik malam ni. Nanti siapa live beli ni? Siapa Edukat tak payment malam ni ketiak dia tumbuh jerawat. Ketiak dia ada ketumbik. Sakit Ada dia kena jirik dia ketumbik. Sakit Korang tahu tak yang tengah payment sekarang ni menaik tau dekat saya. Maksudnya korang ego. Korang ego. Korang main ke perasaan saya. Korang Edukat buat macam korang nak beli tapi korang tak beli pun hakikatnya. Ni macam ni lah weh. Korang ni dengan semua lelaki sama. Ingatkan broken sakit. Ni lagi sakit weh. Edukat tak Ya. payah. Buat simpan dua peran macam perkasam tu siapa weh. Ni lagi sakit daripada cinta. Yang mana dah payment dan thank you. Kenapa? In punya orang beli. Apa boleh buat dengan dia? Dia jual apa? Kok ya pula lah kamera ni. Kita bukan duduk dekat apa je. Oh ya. Korang. Tak apa korang tak nak payment. Jangan peram aku nak bayar. Ramai orang tukar. Ramai tu tengok tu 100 lebih. Syut. Ramai yang tukar. Super ramai gila Edukat. Saya tak tahulah macam mana. Baru sold. Memang sold tapi korang tak payment. Kalau korang keluarkan daripada kad tu masuk balik stok. Tapi kena setat lah. Kena setat. Sold sudah bak. Apa lagi mau dibeli angin ke? Apa ni? Awak kenapa? Macam mana tahu? Tak tahu siapa tak tahu. Sabar tu yang mana belum lagi stay tune, okey? Kita minta maaf sangat mana tak dapat tu. Jangan itu. Please jangan itu. Mamat ni sumpah tak ada beg kuning. Waktu dia bawa aja ada beg kuning. Nanti dia buat konsert kat bawah. Siapa? Lady Gaga. Asyik. Asyik. Dia tak ada diri tu betul. Daus. Habis tengok. Daus. Habis tengok. Okay korang. So saya rasa dah settle dah. Saya end dulu. Korang memang buta. Buy perfume. Maksudnya, ya. Maksudnya lepas ni kita ya. Tengok di sini. Hanya apa? Hanya abe dalam hati. Ada janji. Saya kodek sampai mati. Ada janji. Okey dah. Okey korang. So kita cakap bye-bye dekat perfume ni sebab memang dah takkan jual dia. So thank you so much guys. Yang mana dah beli dia. Yang mana beli dekat live saya. Terima kasih. Kita end dulu tau. Bye-bye guys. Yang belum tengok konten saya boleh pergi tengok konten saya. Okay. So lepas ni korang memang takkan jumpa dia. Jadi saya akan pakai dia. Untuk kali terakhir dekat depan korang. Untuk kali terakhir. Untuk kali yang terakhir korang akan nampak saya pakai dia kat sini. Bismillahirrahmanirrahim. Ini kali terakhir yang akan pakai dekat depan dia orang sebab Ini dia betul. dah tak ada dah. Lepas ni. Wait, Aina, kenapa wait? Dah sold out. Dah sold out. Kenapa? Habis. Sabar, Aina. Kita kena pakai untuk kali yang terakhir. Lepas ni kita dah tak jual dia dah. Ini nak pakai banyak kali, Aina. Pakai dulu. Ni last kali. Selalu guna ni untuk buat laki tau. Kini kali terakhir kau laki. Banyak laki nak. Banyak. Terpaksa buang. Tak ada lagi dah. Pasal Kita orang tengah say bye-bye dekat Obsidian sebab memang kita lepas ni dah tak live pasal dia dah. Yes, Aina. Berminyak. Macam Amri, dia buat giveaway. Biar agak dia. Jangan sebut lah. Bismillah.
lagi dah. Macam mana ni mak aku pucuk dia. Nah, kotak ni pun tak nak ada izin. Ambil lah. Alah. Tak ada habis. Dah. Benda dah tak ada, kita tak ada apa-apa. Bye guys. Selamat tinggal. Buang lah. Nampak tak nampak? Kekasihku masih masuk. Saja kita masalahnya tidak diri. Kini melodi terluka. Ku nyanyikan Kau impian tadi. So okay guys. What's up? Tak apalah korang. Apalah korang? It's okay. Merajuk. Kau punya aku pakai. Tak apa. Ada dalam beg aku. It's okay. Nyok, pun dah sedih dah. Tu orang sedih. Gila. Oh, gila. Kenapa gila? Sebab Osri sini dah tak ada lagi dah. Okay, sekarang watak marah. Marah. Sekarang watak terkejut. Sekarang ni watak orang yang add to cart tak payment. Kenapa tangan tu kenapa? Tangan tu kenapa? Sekarang watak Abel Alif Irfan. Abel. Uish, macam tu Hormat lah. Abel Alif Irfan bila Pika datang lambat masuk office. Macam tu Okay, again lah. Abel bila Pika nak minta cuti sebab nak pergi dating. Seketik air lah. Okay, Abel bila Pika nyanyi lagu Despacito. Silap. Tengah apa benda? Ika. Ya. Boleh tolong? Ya, kau. Dengan diam. Ini suka dengar aku cakap. Oh, ya ke? Thank you, Ishi. Yes, kita dengar aku cakap. Pika jangan jerit. Abel kat sini. Hormat. Sorry, Bear. Tak salah pun. Sorry, Bear. Selamat tinggal, Bear. Korang, air siapa yang kat bawah tu pergi ke masak? Dah korang. Siapa minum Dah air dah lagi? end beg kuning. Dia belum end beg kuning. Kenapa Masak? Satu jam. Ramai gila live malam ni, sumpah. Ramai gila live ni. Semua orang live ni. Hai, Assalamualaikum. Daus, kenapa tak boleh live dengan kau? You kot? Dah tak ada kan? Kekasihku masih kau di hati. Cinta kita. Oh, Jessica. Hai, Assalamualaikum. Salam. Sihat ke? Lipat-lipat tak ada. Kita live sama-sama. Tapi bukan dia jauh sikit. Kita fikir. Korang nak pergi Amerika. Pika kena jauh nanti bunyi. Tu. Janganlah apa kepikiran dengan Aina. Tu nak fikir ni. Nama awak siapa? Nama awak siapa? Kalau Pika benar penyanyi lagu Ella.
Rif tak masuk. Sombong kan Rif? Alah, Aiman tengah beg kuning eh. Sambat. Aku buat kat Aiman juga. Mana dia? Aku dah tinggal dengan 4 bangla. Dengar tak? Ya lah, awak jaga diri, jaga kesihatan, jangan lupa Amin. Amin. Okay guys. Tak boleh, saya tak boleh buat. Saya tak boleh buat. Diorang off invitation. Najla off invitation, tak boleh buat kat Najla. Hah? Room service. Meeting. Habis panggil. Kok sikit diorang tak dengar? Weh, dah sumpah tengah live dengan orang yang kita tinggal. Iya ke? Oh, dia baru M. Alah, Nazla off invitation lah. Rif dah end, oh iya ke? Nazla off invitation. Tak boleh aku orang. Kat luar ni ada apa? Amri. I invite you to Live. makan, tapi kau terima makan. Echa. Salah belum? I don't know what is the problem, but dia call. Ih, panggilkan. Aiman jatuh. Ya ke? Aiman okey tak? Aiman. Sumpah, kau ajar. Kau ajar ni. Semua orang kena. Tak boleh nak buat apa korang. Aiman jatuh main gelonsor, ya ke? Berat kot. Ha? Tak boleh nak buat apa. Okay lah guys Bintang jangan kau bersedih, bintang jangan kau menangis. Tiada mampu. Okay, sama-sama. Tengok buat apa. Alah, dia off invitation pula. Tadi aku invite dia. Aku buat kat Aiman. Nazla open. Aku dah buat kat Daus. Nazla tutup balik. Tutup balik. Nazla tutup. Korang komen kat Nazla buka invitation. Aina nak fikir sebab macam tu. Cepat. Bintang jangan kau terus menangis. Dia tutup. Tak nak Daus invite nanti dia buat benda yang sama. Okay, try it. Pakcik. Pakcik lah. Demo tu perempuan. Wah, hai. Abang. Wah. Bagus, good job. Good job. Bagus. Alah, Nazla tak on. Nazla tak on. Tak tahu lah cerita ni. Apa save dah? SIM dia orang belum lah. SIM kamu apa? Dah apa? Saya tak tahu lah guys. Cukuplah tu korang.
Okay lah korang, saya nak end datang. Bye-bye guys. Bye-bye guys. Bintang jangan kau terus begini, nanti malammu tiada berseri. Kita akan tetap bersama untuk selamanya. Cuma semua suasana Lepas tu apa lirik dia? bintang dengarkanlah tangisannya akan menyiksa diriku. Bintang apa kata? Nah duduk. Buat aja. Apa lagi buat? Bintang jangan kau bersedih, bintang jangan kau menangis. Aina panas jual kerusi kau ni. Mampu ku kesana walau telah direncana. Korang, Najla live background apa? Saya tak jumpa dia pun dalam rumah ni. Ni kat mana ni? Bintang kau tinggi di atas. Ku duduk rendah di bawah. Aku lupa lirik lah, tengok lirik. Lagu apa tu? Bintangan. Bintang, alamak. Panjang je kau punya apa ni? Najla dekat corner. Oh, kat bawah? Wangi yang Pika pakai Obsidian ke Aqua Noah? Oxygen of course forever. Oh my god. Ku pandang bintang ku pandang di atas awan. Ku lihat bintang melambai. Ku ulur tangan menggapai, tetapi tiada sampai. Nak pergi ambil lagu Awifan. Oh. Lagu itu senang kita. Oh, okay. Aku try lah yang chorus. Dia senang sikit. Chorus lah. Boleh. Bintang jangan kau terus Okay. Sorry korang. Lari. Sorry Abe. Kau lah di start tadi. Sorry Abe. Sumpah itu scene paling mahal sekali. Itu paling mahal. Serius cakap itu scene paling mahal. Aku rasa dah lah. Abe keluar je. Tak muntah aku. Sia-sia kena maki. Korang dengar ke? Korang tak dengar Habis cakap serabut bodoh sore kau. Itu sumpah kelakar. Oh my god. Tadi aku nak tidur. Habis kata anak dia sampai terbangun. Ya ke? Apa aku dengar nak back je suara kau? Aku lupa pula yang Abe bilik bawah ni. Aku pun tak teringat. Aku baru mau try chorus ngam-ngam Abe. Ya boleh tak Aku baru- bintang jangan kau Aku baru sampai yang bintang jangan kau. Puh. Babi aku nak tidur. Anak aku sampai bangun. Anak aku sampai bangun. Aku lupa habis sebaris bilik kamu pula. Geng Tak dia. nak, takut. Sorry be. Okay lah korang. Saya nak end dah. Okay guys. Bye-bye guys. Bye. Thank you Emily.